Assalamualaikum semua, bertemu lagi kita dalam channel Fikri Rosli. Ting 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 ting. Okey, sekarang saya nak bawa korang semua tengok Modenas Elite 150S. Macam mana rupa dia kita ride waktu siang. Tak ada apa pun, just kita jalan-jalan naik bukit. Dan kita tak pulas habis, kita masih pantang. Jadi korang tengoklah macam mana bunyi Modenas Elite. Okey, kelancaran dia. Dan korang menilai lah sama ada nak beli ataupun tidak. Alright, jom kita tengok. So, let's go. Okey, jom kita bincang sama-sama bagaimana performance Modenas Elite 150S 2025. Okey, berdasarkan pengalaman memegang selama 1 minggu lebih, kita bincang tentang performance. Okey, pertama kita bercakap tentang pickup. Motor ni, ya betul, dia tak se-pickup skuter-skuter dalam kelas dia. Okey, seperti model satu lagi tu. Tapi okey, engine dia sangat smooth. Okey, dia kita layan je, dia pergi sedar-sedar dah 100 dah. Okey, dan pengalaman yang bukit pula, setakat nak pulas pergi 70-80 km/h tu, senang je, tak ada masalah. Okey, walaupun naik berdua ataupun bertiga. Alright, kita pergi berkaitan dengan handling dan cornering. Handling dia sangat mantap. Okay, sangat padu, tip top. Okay, macam anak saya kata, ayah ni waktu tu saya ambil corner, dia kata ayah ni bawa motor macam MotoGP, dia kata. Okay, handling, cornering memang sangat best. Tayar yang diberikan pun bagus. Kemudian kita bercakap tentang dia punya keselesaan. Okey, dia punya seat sangat lembut, macam kita duduk atas tilam. Setakat ni saya bawa paling jauh pun 10 km ke 15 km, tak ada rasa kebas punggung, sakit punggung. Okey, tak ada masalah, tak ada sakit pinggang, semua okey. Dan bila bercakap tentang brake, okey, brake dia walaupun tak ada ABS, tapi dia dilengkapi dengan single disc depan dan belakang. Dan brake sangat-sangat bagus lah, tak ada masalah. Setakat ni hujan pun tak ada licin, jalan basah pun tak ada licin lah, alhamdulillah. Dan lampu tip top, lampu korang boleh tengok dekat mana-mana video. Kemudian kita bercakap tentang dia punya storage. Ya, storage dia walaupun 23 liter, tapi dia lebar sahaja, dia tak tinggi lah. So kita tak dapat nak masukkan helmet dalam tu. Apa lagi tentang Modenas Elite? Dia sebenarnya kita boleh dapatkan aksesori dia seperti model lagi satu tu, abang dia. Okay, so korang cari je model abang dia, mesti boleh ngam, mesti boleh masuk. Okey, kalau korang semua ada apa-apa soalan lagi nak tanya tentang Modenas Elite 150S, korang boleh tulis kat komen. Nanti kalau saya boleh jawab, saya jawab lah. Okey, terima kasih korang. Jangan lupa komen, like dan subscribe channel Fikri Rosli. Subscribe anda semua sangat bermakna untuk saya. Okey, Zas.